Eksklusif Politik Panas. Tengok tentera Pakatan Harapan guna kereta jabatan Perhutanan Pahang. Macam ni ke orang cakap kau kempen bersih? Macam ni ke cakap bersih? Tak guna jabatan? So apa menjadi benda ni? Kenapa you orang tempat kita berhenti, you orang pun berhenti? Tak, saya nak ambil gom bang. Saya nak ambil gom. Ni dah tak. Saya berhenti tiga tempat. Jangan. Saya pergi sampai atas. Lepas tu sampai dekat simpang tu jumpa kan. Tak, saya nak ambil gom. Saya ambil plate number. Betul. Jadi kan. Ada kita orang satu turun masuk dalam. Tak, nak ambil gom. Dia nak ambil alat tu. Alat gom sebab dia malam ni ada apa? Dia ada acara dekat Lewang. kampung Lewang yang apa? ada sokan tu. Itu je. Apalah. Yang guna jabatan ni tak tahulah ya. Kalau pakai bendera Malaysia saya sokong lagi lah. Kenapa dalam pakai pakatan? Dia tak tahu. Ini kereta kerajaan. Dia tak tahu. Saya ambil pun pakatan? saya bukan je ni. Tak nak ambil pakatan. Tengok ni bukti. Jentera Pakatan, bendera Malaysia di luar, bendera Harapan dan yang nyata kereta jabatan Perhutanan Negeri Pahang. Dan nombor plate kita pun dah ambil gambar dah. Kalau sama ada kami gunakan NGO kami itu terpulang pada kami. Kau macam report tak ada masalah. Iyalah, betul lah. Tapi jangan halang macam itu. Kita pun nak cari bukti. Tadi calon datang tempat kami masa kami buat pesta menuai, tak ada masalah. Dia bersalang je. Itu tak ada masalah, kita tak guna harta kerajaan. Tak apa salah. Kalau harta kerajaan pun, you boleh buat report. Jangan halang macam itu. Nak barang kami. Itu tak betul. Tak ada tumbuk. Tak ada tumbuk. Dia cakap tadi nak kena tumbuk Habib. Hujung muka saya. Nanti jadi bertenanglah dulu. Pasal kita tadi meleraikan keadaan, jangan jadi yang tak elok. Kita tahu hak undang-undang. Dia kata kita lepas tu kereta tu pergi. Tapi kalau dia orang tak koyak tadi, dia orang tak tahu yang you gunakan harta Itu kerajaan. tak ada masalah. Harta kerajaan saya ada kementerian, saya ada kerja sosial saya. Okey, kami boleh buat dengan NGO. Tak ada masalah kami buat pesta menuai. Awak tak puas hati, awak boleh report saja itu saja. Jangan halang macam itu. Jangan koyakkan macam itu. Tak boleh koyak macam itu. Oh, dia minta IC lagi. Tak ada. Jangan belagak, jangan kurang ajar macam itu. Saya orang Pahang, jangan kurang ajar. Saya tak Kalau saya kurang nak ajar. koyak, macam mana saya nak? Kenapa yang Mana you tutup? yang koyakkan Dah tadi? tutup, kami dah Kenapa buat. you tutup? Ini Malaysia punya, terpulang. Kenapa you tutup? Kalau you tak, Kalau tutup, salah kami, itu hak kami. Awak tak ada kena-mengena. Dapat YB. Dia buat kurang ajar kat sini. Bukan saya yang koyak. Dah. Dia dah Video koyak. kan? Saya marah kalau kurang ajar tahan macam itu. Saya masa you punya calon datang, kita tak usik pun. Hormat. Okey. Pertamanya tak ada siapa tahan siapa tadi. Because kereta tu memang dah berhenti. Mana ada kereta belok. Kerana dia berhenti. Kereta berhenti. Nak ambil go ke situ. Lepas dia datang situ tu belok ke situ. Kereta yang putih tu. YB pun terdelok ke situ kan. Ada Pahang. Tahu pun mana kereta ni bukan kita salah guna apa pun. Kita tak ada sebab dalam Dewan Negara yang akan siapa kerja ataupun apakah sumbangan Kementerian Tanah dan Air untuk masyarakat asli. Kami boleh buat dengan NGO, tak ada masalah. Kami tak negara Malaysia, apa salahnya? Tak apa YB. Sekarang ni saya rasa Kurang hajar tak? Kurang hajar. Patut saya cakap. Kurang hajar tahu tak? Tapi kalau jangan nak pakai baju parti. Pakai baju parti, pakai kenderaan tu. Kami ada baju parti kat sana tu pulang lah. Tak ada masalah. Tak apa, sekarang ni mana? Masing-masing kita buat report. Tak payah tarik. Sekarang masing-masing buat report. Tak payah tarik. Undang-undang ada. Masing-masing kita buat report. Habis je. Undang-undang supaya jangan tahan kami, jangan tarik. Faham tak? Faham tak? Saya faham. Sekarang ni undang-undang ada. Lah undang-undang awak jangan tarik sewenang-wenangnya. Undang-undang ada. Masing-masing buat. awak datang sini awak tipu. Awak cakap tak boleh guna harta kerajaan. Keep cool. Kami ada Kita hak kerajaan negeri untuk Pahang.
Kami ada hak untuk buat kebajikan pada masyarakat. Betul-betul. Kami juga ada hak untuk mencari. Ya, awak mencari boleh, tapi awak tak boleh koyak macam itu. Awak tak boleh buat kurang hajar macam orang. Gitu kita tak tahu awak buat macam tu. Tak boleh. Macam ni lah, macam ni. Wabi, I respect you. You are from the federal government. Kita dalam dewan dah cakap kami ada kerja sosial kami nak buat. Tak apa. Kalau tak puas hati pun tak apa, ambil gambar tak apa. Jangan sampai siap macam itu buat kurang hajar. Macam gangster. Kalau saya tak koyak, mana saya jadi bukti? Awak boleh ambil nombor plate. Awak boleh ambil nombor plate. Nombor plate nama dia tau. Ni orang India dulu nombor plate. Apalah bodoh sangat. Cik, saya polis. Saya pun kerja dengan kerajaan, betul tak? Okey. So, saya salah ke? Tak, kalau kata bang. Kalau polis, Saya ni pengiring. bawa. Saya ni polis. Okey. Bawa keluar. Jangan kali jangan buat. Saya kalau buat. Kalau awak kalau buat lagi sekali. Awak sentuh saya. Awak sentuh saya. Awak sentuh saya. Awak sentuh saya. Kalau buat apa? You jangan pergi sana lah balik. Rakam. Awak datang Ni menteri. Dia tolong saya lah. Sabar. Apa masalah nak ada. Webi. Dah dah buat. Jangan. Tangkap ke pihak lain. Bang. Buat ke pihak lain. Bang. Saya guys. Tak ada tolak Amsal. Masalah. Calon polis saya tahu. Ah. Please. Jangan kacau, jangan Kita orang duduk tahan je tadi ni. Saya tak nak otoriti saya. Saya boleh kena polis. Okey, bang. Jangan lebih-lebih. Okey, bang.